mengetahui bahawa sebuah kapal sepatutnya berlayar di atas samudera. Namun, bagaimana sekiranya kita melanggar norma ini dan memerintahkan kapal-kapal tersebut untuk berlayar di atas daratan yang berbukit-bukau? Kedengaran seperti satu fantasi, namun inilah realiti yang terjadi sekitar 1493 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Saya Nazrul Zarfan Bisyara Azli, murid tingkatan 4 Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak dengan kod BRA 7002, amat besar hati untuk berkongsi dengan anda kisah penaklukan sebuah kota yang dikatakan hanya boleh ditakluk oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera sahaja. Buku Muhammad Al-Fatih, Pembebas Konstantinopel, karya Abdul Latif Talib yang diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise serta setebal 337 muka surat ini merupakan sebuah kisah tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu tokoh besar dalam sejarah umat Islam, di mana baginda telah berjaya menawan kota Konstantinopel sekaligus menamatkan riwayat Empire Byzantine yang acap kali menjadi masalah besar bagi umat Islam pada ketika itu. Sejak baginda dilahirkan lagi, para ulama telah mengisyaratkan kepada ayah baginda iaitu Sultan Murad bahawa baginda Muhammad Al-Fatih akan menakluk kota Konstantinopel satu hari nanti. Mendengar hal ini, Sultan Murad berusaha bertungkus lumus bagi mempersiapkan Muhammad Al-Fatih bagi merealisasikan impian ini. Sultan Muhammad Al-Fatih telah dididik dengan pelbagai ilmu seperti ilmu politik, ilmu pentadbiran, ilmu ketenteraan, ilmu bahasa dan tidak ketinggalan ilmu agama sejak beliau masih kecil lagi. Baginda telah menguasai 7 bahasa dan telah menghafal kesemua 30 juzuk Al-Quran walaupun beliau masih kecil lagi. Ketika baginda berusia 19 tahun, baginda telah ditabalkan sebagai khalifah Uthmaniyah bagi menggantikan ayahanda baginda yang telah mangkat. Sejak pertabalan tersebut, baginda telah melakukan persiapan yang cukup rapi dan bertungkus lumus untuk merancang strategi bagi memulakan kempen penaklukan baginda. Pada peringkat awal, baginda telah membina sebuah benteng yang diberi nama Rumel Hisari di Selat Bosphorus bertujuan untuk mengintip pergerakan musuh di laut seberang. Seterusnya, baginda membina sebuah meriam yang mampu untuk menembak sejauh 2 batu bagi meruntuhkan tembok kota Konstantinopel yang terkenal akan ketebalannya dan berlapis-lapis. Semasa kempen, baginda telah menggunakan menara bergerak untuk menghampiri tembok kota Konstantinopel di samping memerintahkan regimen artileri baginda untuk terus membedil tembok kota tersebut. Armada Laut Uthmaniyah juga turut memainkan peranan mereka apabila mereka menggunakan serangan melalui arah laut, tetapi menemui kesukaran kerana mereka telah dihalang oleh rantai besi yang dipasang oleh tentera Byzantine di Selat Bosphorus. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya, kempen baginda menemui jalan buntu. Sehinggalah Muhammad Al-Fatih mendapat satu idea yang bernas, iaitu baginda memerintahkan 70 buah kapal untuk ditarik merentasi bukit bukau untuk sampai ke Teluk Tanduk Emas, iaitu titik terlemah dalam kota tersebut. Akhirnya berkat usaha doa dan tawakkal mereka yang tinggi terhadap Yang Maha Esa, akhirnya sebelum fajar menyingsing, kesemua 70 buah kapal tersebut berjaya ditarik dan sampai ke Teluk Tanduk Emas. Akhirnya tanggal 29 Mei 1453, Panji Uthmaniyah berjaya dipasakkan di atas tembok kota Konstantinopel. Melalui buku ini, saya sebagai seorang pemimpin pelajar, saya belajar beberapa perkara. Iaitu yang pertama, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mempunyai keazaman dan ilmu pengetahuan yang luas tentang satu perkara. Seperti yang kita dapat lihat, bahawa Muhammad Al-Fatih mempunyai keazaman yang tinggi sejak dari kecil lagi untuk menakluk kota Konstantinopel. Justru baginda melengkapkan dirinya dengan pelbagai ilmu pengetahuan bagi memastikan beliau bersedia untuk menghadapi dan mengharungi cabaran serta merealisasikan impian baginda untuk menawan kota Konstantinopel. Yang kedua, saya belajar bahawa untuk kita mencapai suatu kejayaan, kita perlu melakukan usaha yang berterusan dan tidak mudah jemu dan berputus asa dengan perkara yang kita lakukan. Meskipun tembok kota Konstantinopel itu dikatakan mustahil untuk ditakluki, namun Muhammad Al-Fatih tak pernah berputus asa dan mencuba pelbagai cara untuk memastikan baginda dapat menawan kota tersebut. Akhirul kalam,
saya akhirul kalam. Buku ini amat sesuai dibaca oleh semua golongan lapisan masyarakat kerana laras bahasanya yang mudah dan jalan ceritanya yang menarik, menyebabkan seolah-olah kita sendiri berada di atas medan pertempuran dan menyaksikan sendiri bagaimana penaklukan kota Konstantinopel itu berlaku. Serta daripada buku ini banyak input-input dan fakta-fakta menarik yang turut dikongsikan oleh penulis yang amat berguna untuk kita. Sekian saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.